Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-24 dari 50 hadis wasiat dengan judul Tiga Tradisi Jahiliyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun min fi'li ahlil jahiliyati la yad'uhunna ahlul Islam. Ada tiga tradisi jahiliyah yang masih dikerjakan oleh umat Islam. Istisqa'u bil qawaqib. Yang pertama meminta hujan dengan perantaraan bintang. Wa ta'anud bin nasab. Yang kedua mencela keturunan. Wa nayahatu adal mayyiti. Yang ketiga meratapi orang yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.